Ahli Parlimen Jelutong, RSN Raya, menegaskan bahawa membuat laporan polis tidak sepatutnya dianggap sebagai perbuatan menghasut. Sebaliknya, ia adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Menurut laporan Malaysia Kini, Raya menyatakan bahawa dia telah membuat beberapa laporan polis terhadap pendakwah kontroversial Zamri Vinod, tetapi tiada laporan yang dibuat dengan niat untuk mencetuskan keganasan atau menyerang secara peribadi. Jika dia mahu, biarlah dia juga membuat laporan polis terhadap saya. Saya tidak ada masalah dengan itu, ujar Raya ketika dihubungi oleh portal berita tersebut. Pada malam sebelumnya, Zamri telah berkongsi sebuah klip video berdurasi 19 saat yang menunjukkan dua lelaki tidak dikenali menaiki motosikal dan 4 lagi berjalan kaki mendekati sebuah kereta Jaguar yang dipercayai miliknya. Mereka dilihat menghampiri kereta tersebut dengan niat untuk menyerang. Zamri mendakwa tindakan penyerang itu adalah akibat hasutan dan laporan polis palsu yang dikatakan telah dibuat terhadapnya oleh Raya. Namun, Raya membangkitkan persoalan mengenai kehadiran Zamri di Bukit Mertajam, memandangkan protes yang dikenali sebagai operasi terjahan rumah anutan haram di Kuil Sri Deva Marutufar Jada Muniswarar Alayam yang terletak berhampiran dengan Hospital Bukit Mertajam telah dibatalkan lebih awal. Setakat yang saya tahu, kenapa dia datang ke Bukit Mertajam pada mulanya? Polis sudah memberi amaran kepadanya supaya tidak berada di situ. Bagaimana laporan polis saya boleh mencetuskan sebarang serangan? Adakah saya membuat laporan sebagai seorang Hindu terhadap bukan Hindu? Sebagai warga negara-negara ini, saya mahu negara ini kekal aman dan teratur dan saya membuat laporan itu sebagai seorang rakyat Malaysia, tegas Raya. Ketika dihubungi, Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah Azizi mengesahkan bahawa seorang suspek telah ditangkap berkaitan dengan dakwaan serangan terhadap Zamri. Satu tangkapan dibuat awal pagi tadi. Kes ini sedang disiasat di bawah Seksyen 506 dan Seksyen 427 Kanun Keseksaan, katanya, merujuk kepada peruntukan mengenai ugutan jenayah dan perbuatan merosakkan harta benda. Azizi turut ditanya mengenai sama ada Zamri dan Raya akan disoal siasat dan beliau menjawab, siasatan sedang dijalankan dan polis akan memanggil sesiapa yang dapat membantu proses ini.